Hidup adalah pencarian. Kita mencari jalan Tuhan dan mencari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Sebab ramai orang bila dia nak mencari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia cari nampak je jalan yang nampak macam baik dia ikut, nampak macam baik dia ikut, nampak macam ruang yang dia boleh nak infak dia infak. Tetapi mungkin sebahagian daripada jalan-jalan tu Allah mungkin tak suka. Sebahagian daripada jalan-jalan tu tidak menguntungkan agama pun. Tuan-tuan, manusia ni menuju jalan Allah dengan pertama berteraskan ilmu. Tapi kalau ada ilmu, tidak ada kehendak dia. Ada ilmu, tapi dia tidak ada kesungguhan. Dia sendiri mau dengan tak mau sama banyak. Itu pun dia tak apa mau. Dia tahu yang benar, tapi dia tak mau pada yang benar. Dia mungkin boleh ada 10 PhD, tapi tak memberi makna. Sesiapa yang mencari jalan Tuhan, dia jumpa. Percaya. Kalau tak jumpa tu, dia tak cari sungguh-sungguh. Sebab itu kita tengok kadang-kadang manusia ni, sekali dia dapat petunjuk, kenapa? Kerana orang bagi petunjuk, orang nasihat kat dia pun faham, dia ikut. Ada orang dia faham lama dah, tapi dia tak dapat menghayati faham tu. Melainkan setelah kadang-kadang dia demam, dia sakit, berlaku masalah keluarga pada dia, menjadikan banyak stesen dalam hidup dia. Berlaku itu, berlaku ini. Banyak benda yang kadang-kadang apabila dia berlaku, kita rasa satu bala kita. Tapi bila kita teliti, ia satu kebaikan yang besar. Dalam perjalanan hidup ni, selapis demi selapis, kita dapati bahawasanya peristiwa demi peristiwa yang Allah takdirkan, kesemuanya mengajak, membimbing kita supaya kita kembali ke jalannya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah kata, hatta maksiat, jika hamba tu bergantung dengan Allah, dekat dengan Allah, hatta apabila dia buat maksiat, maksiat tetap ada hikmah. Berapa ramai hamba yang terjatuh pada maksiat, menyebabkan dia kembali semula kepada Allah lebih hebat daripada sebelum itu, kerana menyesal atas kesalahan itu. Hatta maksiat ada hikmah. So, jalan Allah ni begitu luas. Begitu luas. Kan? Sebab tu orang yang bagi minum orang di jalanan, hatta Nabi tengok satu orang yang duduk di dalam syurga, kerana fi qita'atin kana fi wasatit tariq, kerana dia mengubah satu batang kayu yang berada di tengah jalan, takut orang langgar. Nabi kata kena tengok dia dalam syurga. Pasti ada fikir tentang orang, tak ada kepentingan diri dia. Yataqallabu fil jannah, sedang menikmati nikmat di dalam syurga. Pintu seluas-luasnya nak masuk syurga ni. Bukan masuk syurga dengan baca Quran, alhamdulillah baca Quran. Ada orang masuk syurga dengan sedekah, ada orang masuk syurga dengan tolong orang. Tapi yang semua lillahi ta'ala, dan buat kewajipan yang agama telah tetapkan. Itu Al-Imam Ibn Qayyim menulis kitab Madarijus Salikin, tingkatan-tingkatan orang-orang yang menuju kepada Tuhan. Mungkin dicapai oleh tukang kebun, tak dicapai oleh mufti ataupun imam besar atau syekh besar. Sebab ibadah adalah cinta.